Assalamualaikum. Abang ni baru balik daripada tempat sofa. Hari ni tak ada apa konten yang abang nak buat. Hari ni abang nak buat konten pasal kereta ni. Sekarang ni abang duduk dalam kereta Land Cruiser. Kereta Land Cruiser penadikan enjin 3.5 DC turbo. Itu kereta ni. Dalam kita buat review sikit. Kereta ni dia auto. Itu kan. Abang nak bawa bumper. Kau boleh tunjuk, ada boleh tunjuk sikit dalam ni. Okey, so dalam ni kau nampak tak? Dalam dia 2 seat, 2 pintu. 2 pintu, okey, so apa meh? So, kereta ni Land Cruiser 3.5cc. 2 pintu kan. Kereta ni memang barang abang item rare lah. Abang rare lah. Okey, so dia bumper dia. Tengok ada. So dia ni memang siap main dengan spring. Tapi ni abang tak pernah guna kan? Sebab apa? Sebab remote tak ada. Okay, so mari kita tengok dulu. Ini dia bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia. Itu untuk siapa yang jenis tapi camping apa semua, kereta ni memang sesuai lah. Tapi memanglah net spray lamp macam tu lah. Tapi kereta ni abang tak tahu kereta siapa, abang jumpa ya. Abang jumpa, lepas tu abang ambil. Abang tengok ada kunci, abang pakai terus. Okay, so kan. Apa nak tunjuk lah. Tapi sebenarnya tak pandai sangat nak review pasal kereta. Memandangkan follower abang minta sangat. Abang tolong review tak? Review tak? Tak payah review lah, abang tunjuk lah senang apa-apa dengan. So bahagian dalam dia tadi balik. Sekali lagi abang tunjuk. Okay, dah tunjuk. Tu dia. Dia auto okay. So untuk kereta ni apa yang bila kat kelajuan memang sesuai. Tapi kereta ni sesuai untuk yang mana tak ada jalan boleh masuk. So apa? Okay, so dah untuk ni. So kita dengar dia punya bunyi. Okay. Itulah bunyi dia. Okay. Okay, mana? Lagi. Kereta ni abang masih menggunakan lead spring. Dia masih gunakan lead spring. Kalau untuk highway memang lead spring memang sesuai lah. Tapi ada orang suka coil spring kan. Tapi pada abang suka pada lead spring lah. Abang nak kekalkan dia punya ciri-ciri. Kereta ni pun dah kategori retro klasik lah. Jadi memang ada kategori klasik. So kan, apa nak tahu lagi pasal kereta ni, apa komen kat bawah. Mungkin ada follower abang yang main 4 kali lipat. Dia boleh cerita lebih detail. Abang tak ada sangat. Sebab kereta ni kereta abang. Tahu lah kereta siapa ni. Adalah review kan. Okay. Next video kita review dalam lain. Okay. Assalamualaikum.